Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau orang putih kata ni selamat petang sebab baru nak berjumpa. Walaupun hari malam tapi kita tak sebut selamat malam. Good night. Good night tu bila kita dah habis sesi ni kan, boleh good night. Tapi kita selamat malam sebab dah malam. Okey. Malam ni saya nak buat kerja kat luar ni. Ada beberapa benda yang saya nak kena buat, tapi mungkin anda akan dengar macam bunyi kompang. Dengar tak? Yang kecil, yang kelepek-kelepek tu anak saya, yang kecil tu main kompang kat dalam rumah. Dia memang suka sangat dengan kompang. So okay, ada apa tu, kisah sedario jugalah. Dia memang buat latihan kompang setiap hari Jumaat malam Sabtu. Okay, so ada a few things yang saya nak buat. Antaranya adalah semai sikit, hati-hati malam ni. Lepas tu nak kena semai biji benih, hati-hati. Ni biji benih ni saya beli daripada Indonesia. Kongsi dengan kawan-kawan yang lain. So hopefully dapatlah kita membiakkan benih pokok hati-hati yang cantik-cantik lah kat sana. Ada yang sama yang kita kat sini, ada yang tak ada dekat sini. So hopefully banyak lah yang kita tak ada dekat sini, yang tumbuh daripada biji benih ni. And then dengan nak ni tanam dahlia, ubi dahlia daripada Thailand, Doi Tung. Apa dia tulis ni? Lifestyle for livelihood. Tak tahu lah, livelihood. Ini Cornell. Cantik kan, Cornell. Okay, nanti saya ajarkan juga macam mana cara nak tanamkan dahlia ni. Tapi ini kita bukan tanam dulu tau. Ini kita nak bagi dia bertunas dulu. Yang ini Lunar Light. Okay. And then kita ada Edinburgh. Okay. Dengan Doi Tung Red White. Okay. So untuk dahlia ni kita nak pre-sproutkan dia. Pre-sprout maksudnya kita nak tunaskan dia. Dia actually dia dah bertunas, tapi tunas dia macam tak cantik. Tengok ni. Dia dalam perjalanan dia dah bertunas, tapi saya tengok dekat dalam YouTube mana yang dahlia growers, dia ada ladang kan. Dia kata just kita boleh kopek je tunas ni. Jangan takut. Ni saya dah kopek je tunas dia. Sebab nanti dia akan bertunas lagi. Ada nampak tak? Dia ada lagi eyes kat sini. Kita panggil eye tu mata lah. Mata tempat tumbuh tunas tu. Okay. Dia punya ubi yang Lunar Light ni. Lunar Light ni cantik pom-pom. Dahlia ni dia ada macam-macam kategori lah. Dia ada anemones dia open centered. Anemones tu macam ni. Center dia kita tak nampak kan. Center dia kita tak nampak sebab kelopak bunga dia tebal. Kalau anemones tu dia macam selapis saja kelopak bunga dia. So open centered. Yang itu lebih disukai oleh lebah lah. Yang macam ni lebah tak boleh nak pergi dekat tengah dia tu untuk dapatkan nektar.
Okey, ni Limelight ni dia tak berapa cantik. Dia punya ubi. Tapi sekejap, saya keluarkan dia dulu daripada dia punya net ni. Dia tersekat sebab dia punya tunas dia tu keluar daripada dia punya net. Okey. Nampak buruk je kan? Hopefully tumbuh lagi lah ais. Okey, alhamdulillah ada ais lagi. Saya nampak tu. So yang ini saya boleh buang je lah. Okey, bismillah. So kat sini pun ada lagi. Ni saya buang je juga. Okey, so saya ada 4 ubi Luna Light. 4. Okey, so nak kena pre-sprout kan. Mungkin saya pre-sproutkan dia dalam the same container. So container tu kita nak buat macam mana? Kita bila kita pre-sproutkan dia, saya akan gunakan coco peat. Coco peat yang kering, betul-betul kering. Betul-betul kering. Kita tak payah basahkan pun. Ada orang dia direct aja, dia tanam dekat dalam tanah. Tapi sebab sekarang ni macam musim hujan, jadi kita takut dia ini apa ke namanya, jadi benyek. Jadi saya akan pre-sproutkan dia dalam coco peat, dan saya letak dekat tempat yang tak kena hujan. Okay. So jomlah kita mulakan lah. Alright. Okay, so dekat sini saya ada coco peat yang saya dah bersihkan. So dia ada basah-basah sikit, tak apalah. Dia jangan basah sangat. Okay. So apa yang perlu kita buat, kita nak masukkan coco peat ni dekat dalam apa-apa bekas pun tak apa. Sebab kita tak perlu nak siram dia. Kalau kita masukkan dia dekat dalam pasu boleh, ataupun dekat dalam besen yang tak ada lubang pun boleh. Contohnya saya ambil besen okay, contohnya saya masukkan coco peat ni, semua coco peat ni dekat dalam besen ni. Alright. Ayah. Allah Akbar. Kita nak pre-sproutkan dia, boleh pakai sabut kelapa, boleh juga pakai peat moss, boleh juga pakai sekam padi, boleh macam-macam benda yang boleh kita gunakan, ataupun kita biarkan saja dekat tanah pun boleh. Yang penting dia tak basah, yang terlalu basah lah. Okey, so memandangkan saya nak pakai satu besen ni saja, dan besen ni pun besen lah. Apa ni nama dia? Boleh lah, besen lah. Okey. Kita ada empat ubi, 4 jenis. Jadi saya nak pakai satu besen je lah. Okay. So saya bahagikan dia siap-siap. And then okay, yang ini ubi dia ni kita kena pasti mana tempat yang dia punya tunas tu akan naik. Okey, ubi ni dia ubi dahlia, dia mesti ada 3 kompartmen yang wajib ada dekat ubi. Saya tunjuk, saya ambil contoh yang apa tu? Inilah yang lebih jelas lah nampaknya. So memandangkan tak ada contoh ubi yang jelas, tapi sepatutnya okey, dia kena ada 3 tempat, 3 bahagian yang wajib ada dekat ubi dahlia supaya ubi dahlia tu boleh tumbuh. Okay, so first thing first, dia punya part, body part. Ini body lah, body, neck dengan apa lagi satu bahagian atas ni, yang dia ada lagi neck yang tengah-tengah lah. So yang bahagian atas ni adalah tempat dia punya tunas tu tumbuh. Body, neck and Allah, lupa lah pula, tiba-tiba lah lupa kan. Body, neck and
head. Head kot. Body, neck, head. Badan, leher dengan kepala. Kepala tu yang tempat dia punya tunas tu tumbuh. Ini saya tak nampak kepalanya. Dia punya ubi ni tak berapa cantik lah. Tapi tak apalah, kita just tanam je lah. If any luck, ada, alhamdulillah. So bila kita nak tanam dia, kita facing dia punya head tu bahagian atas. Macam gini. Ini tanah kan. Ini tanah, dia macam ni. Jadi yang bertunas tu naik ke atas. So kita kena kenal pastilah mana satu dia punya head. Okay. Ini pun macam tak cantik lah. Tapi hopefully dia tumbuh lah. Okay, next kita nak semai biji benih hati-hati tadi. Saya ambil seed tray biji benih yang saya semai hari tu, kobis. Sebab dia tak tumbuh kecuali ada 2 pokok je yang naik. Mana dia? 1, 2. So yang lain tak ada. Jadi kita gunakan je lah semula. Right, settle. So memandangkan biji benih hati-hati ni sangat halus. Saya berkali-kali fikir macam mana cara saya nak tanam hati-hati ni. Kalau nak ambil sebiji-sebiji memang tak boleh. Sebiji-sebiji memang tak boleh. Okay, so saya rasa saya just sprinkle all over the seed tray. Nanti bila dia tumbuh nanti pandai-pandai lah kita ya. Tapi before that I need to pastikan tangan betul-betul kering lah, tak basah. Tadi basah sebab seed tray ni basah. Petang tadi saya sembur kan. Saya sembur pula. Saya siram dia. Okey. Ya. Bismillah. Alright, next is before saya menyemai pokok hati-hati, saya nak settlekan lagi satu kerja yang saya tangguhkan terlalu lama dah. Saya nak buat lagi satu botol perangkap lalat buah. Tapi sebelum tu saya bukan sebelum lah, stepnya saya kena buat lubang dulu kat sini. Kalau saya tak buat lubang boleh tak? Boleh rasanya. Tapi cubalah. Malas sebenarnya nak pergi ambil. Ya. Tak payahlah buat lubang. Okey, ini botol air lah. Botol air. So saya dah guna mesin patri tu. Mesin ke? Tak mesin sangat lah. Apa yang solder tu kan, yang macam pistol tu, yang panas tu. Yang panas tu biasa kalau kita buat lubang kan kecil-kecil kan. Ni saya tekan sampai ke dalam. Jadi lubang dia besar macam gitu. Nampak tak? Lubang dia besar macam gitu. So sinilah nanti lubang yang lalat buah tu akan masuk. Jadi sepatutnya yang ini penutupnya kita nak kena buat lubang sikit lah, untuk kita juntaikan tali. Yang dekat tali tu kita ada letakkan kertas yang kita letakkan hormon ni.
Okey, bagi saya settlekan letak benda alah tu dulu. So saya rasa saya akan pakai ini. Dia dekat Shopee ada je jual botolnya sekali. So tak perlulah kita buat, tapi saya pernah beli tapi mahal. Benda boleh buat pakai bahan buangan dekat rumah kita, jadi kita tak payahlah nak membazir-bazir. Sebab kawasan saya ni besar. Saya dengar bunyi macam ada menatang berjalan dekat pokok kuini. Okey, kita potong dulu panjang sini. Dan ini nanti masuk tau. Ini nanti masuk kat dalam ni. Ni saya test dulu okey, ini alah. Oh tak boleh lah. Memang kena macam mana dia buat boleh. Haiya. Okey, so saya test dulu boleh tutup ke tidak. Boleh. Okey, buka balik. Right, okey, yang ini kita nak kena pasangkan dia punya kapas ke cotton ball yang kalau orang perempuan tu kan dia bersihkan muka dia pakai cotton ball ke tisu pun boleh. Tapi kali ni saya nak cuba pakai, saya malas nak masuk dalam. Nanti kalau saya masuk dalam, anak kecil saya tu nampak saya sekarang, dia nak ikut keluar. Jadi saya pakai je lah kertas telur ni apa yang ada di tangan. Okey, so kertas telur ni kita lubangkan dia. Bismillah. Alright. Okey, kita lubangkan dia dulu. And then buatlah macam mana pun Allah. Boleh lah ni. Buatlah macam mana sekalipun, yang penting dia boleh melekat, tergantung di dalam ini. Okey, before kita masukkan benda ni, kertas telur ni kat dalam ni, kita ambil hormon ni dulu. Okey, ini adalah hormon yang dia adalah chemical substance lah. Chemical substance. Nama dia dimethyl apa entah. Beli dekat Shopee. RM1 je rasa ni. Milio namanya. Tapi active ingredients dia adalah methyl eugenol. Right, see. Methyl eugenol 98%. Ni chemical substance Okay. Kalau kita buat hari siang, chemical substance ni kita open aja botol ni. The minute when we open the cap, lalap buah tu akan terus datang. Dekat sini nampak macam mata saya macam tak terbuka sebab lampu betul-betul bawah ni. Okey. Saya terangkan dia punya mechanism of action sekejap lagi. Okey. So yang ini kita nak tarik lalat buah jantan datang. Allahu Akbar. Lalat buah jantan yang datang ke sini. So apa yang kita perlu buat? Kita macam buat macam ni je. Supaya ada chemical ni ada dekat kapas, dekat kertas telur ni ke apa-apalah yang kita gunakan ni kan. Dia melekat kat sini. Jadi lepas tu ini tutup balik. Ini saya simpan kat sini. Ni betul kosong. Right here. Right.
And then sebelum masukkan kertas telur ni kat dalam ni, kita kena isi air dulu. Isi air kejap. So isi air paras-paras ni je lah. Okey, lepas tu kita masukkan benda Allah ni. Okey, dia akan tergantung dekat bahagian atas. So yang dia punya kertas ke tisu ke yang kita gunakan ni, pastikan jangan terendam dengan air lah. Jangan terendam dengan air. And then kita tutupkan lah. Okay. So apa yang berlaku nanti, lalat buah jantan tu dia akan bau methyl eugenol ni. Methyl eugenol ni dia macam mungkin feromon dekat lalat buah betina. Bila dia orang nak mating, mungkin saya kena make sure balik. Saya saya kena make sure balik, buat sedikit bacaan betul ke tidak apa yang saya cakap ni lah. Okay. So bila dia orang nak mating, lalat buah betina akan keluarkan, kita panggil chemical, tapi actually it's a pheromone. Dan pheromone tu sama chemical structure dia macam methyl eugenol ni. Jadi itu yang akan menarik lalat buah jantan datang. So bila kita letak methyl eugenol dekat sini, apa yang berlaku, lalat buah akan tertarik. Dia akan datang masuk ke dalam botol ni melalui lubang ni, and then dia akan hinggap kat sini. Dia akan duduk dekat sini. Bila lama-lama dia pening, bila dia pening, dia akan jatuh masuk dalam air ni. So dia akan lemas lah, macam mati lah. Okay. Bila kita buat macam ni, macam tempat saya ni besar, lepas tu kat keliling tempat saya ni, dekat bahagian bawah sana, ada diorang ni menanam sayur lah. Sayur macam-macam jenis sayur dekat sini. So diorang menggunakan chemical punya pesticide secara besar-besaran. Jadi apa yang berlaku dekat tempat saya menanam macam-macam pokok, buah apa semua. Kita tak gunakan chemical pesticide tu, kita guna secara organik. Jadi lalat buah ni akan datang ke sini. Sebab dia orang tak boleh pergi sana, dia akan datang ke sini. Jadi dia punya population tu terlalu banyak dekat sini. Untuk tempat saya, untuk saya basmikan population lalat buah ni, itu sebab 2 years. 2 years continuously buat benda ni. Lepas sebulan nanti buang airnya, dan ni tambah lagi hormonnya kat dalam ni. Tapi saya ni, saya dah buat mungkin 3 tahun, tapi saya tak konsisten. Saya tak pernah top up, saya tak pernah buang airnya apa semua. Adalah tu kat sana, kat sebelah sana ada 2 botol lagi tergantung. Mungkin besok saya kena paksa diri saya untuk buat, sebab dia makan masa sekejap je pun kan. So saya mungkin dekat tempat saya kena drag sikit lah. Walaupun dah 3 tahun, tapi saya kena drag sikit waktu, menjadikan dia mungkin another 2 years lah. Lepas ni saya kena konsisten lah buat benda ni, barulah lalat buah tu punya populasi habis. Sebab bila jantan tak ada, betinanya takkan boleh mensenyawakan telurnya. So telurnya tak ada beranak lah, tak adalah anak, tak ada offspring. Okay. So betina tu mungkin boleh bertelur, tapi telur tu tak jadi anak lah. Okay. So macam tu lah mechanism of action dia. Alright. Okay. Yang ni saya akan letak kat sini dulu. Hopefully besok akan ada dah. Ni kalau saya buat siang hari ni, dah ada dah ni, datang menghinggap kat sini. Ni saya biar kat sini dulu. Next. Wah, banyak jugalah kerja saya boleh buat malam ni Next is gatal kepala ni. Nak semai, hati-hati. Okey. Saya masa hari Ahad hari tu, saya dah dapat isikan ni dah dapat isikan dah. Saya buat 3 tray hari tu. So
kita kena siram dululah. Siram dulu ni. Okey, so malam ni saya nak biarkan ID bidadari ni. Dengan ID tapak itik. Okey, pokok ni saya beli daripada nursery. Bila beli daripada nursery, oh, tengok ni. Siput dah makan. Sebab saya letak dekat celah-celah tu. Okey, bila beli daripada nursery, of course pokok ni datang daripada Cameron Highland. Bila datang daripada Cameron Highland, dia memang takkan tahan. Dia akan cepat mati. So sebelum dia mati, lebih baik saya kerat-keratkan dia dan saya semai supaya dia tahan ikut cuaca dekat sini. Okey. Okey, so saya akan potongkan lebih kurang macam gini je dia punya panjang. Tu nampak tak? Dan ini saya akan just cocokkan saja. Sebab tadi saya dah siram dia, dah basahkan media ni. Saya hanya perlu akan siram semula media ni selepas hari keempat. Okey. Jadi jomlah kita menyemai lagi. Okay, so yang ini saya akan biarkan dia dalam pasu. Kalau dia tumbuh, dia bertahan lama, alhamdulillah. Kalau dia tak survive, at least saya dah biarkan yang lain-lain tu. So semoga Allah izinkan dia tumbuh dengan dayanya. Siap satu tray. Okey, macam inilah dia cantik. Saya suka bila dia macam gini. Allahu Akbar. Ada lagi satu ni. Ini lagi satu ni kita buat kat sini lah. Okey, so malam ni saya cuma nak semai satu tray ni je lah dulu. Okey, besok kita potong-potong lagi pokok hati-hati ni. Saya ambil daripada mana? Daripada sini je. Daripada sini lah rak-rak ni semua. Jom saya bawa jalan-jalan lah malam-malam kat sini. Cantik. So mana pokok yang terlalu tinggi ni, yang ni lah yang saya trim. Saya trim yang tinggi-tinggi ni. Sebab yang tinggi-tinggi ni tak boleh di post. Kalau orang datang walk in tak apa. Tapi tak boleh nak, kebanyakannya dekat sini beli post untuk saya postkan. So saya tak boleh nak packing. Jadi saya akan potong dia. So bila saya potong, contoh macam ni kan, apa yang berlaku bila saya potong? Okay, so bila saya potong, dia akan tumbuh lagi rimbun. Nampak tak tu? Ni mana ni? Dekat mana jari saya? Ni. Ni. Sini tempat saya potong dulu. So dia tumbuh lagi bercabang-cabang. So dia jadi rimbun cantik. Kan? Padahal pakai sepasu kecil je, tapi sebab dia dapat nutrients yang mencukupi lah. So macam tu je. Kita tak potong dia sampai dia togel lah. Dia cukup supaya daun yang kat celah ni boleh tumbuh. Bila pucuk naik, satu pucuk je naik, so semua nutrients difokuskan untuk naik pucuk tu. Naikkan pucuk yang satu tu, naik. So bila kita potong tu, pucuk yang dekat tepi ni akan dapat nutrients, so dia akan tumbuh. Okay. Sini cantik subhanallah. Cantik sangat dia. Ini pun Allahu Akbar. Setiap hari memanglah tak sabar nak hari siang untuk pergi jumpa diorang ni.
sini pun ada lagi. Oh, ni saya nak kena biarkan lagi besok ni. Dia meninggi sangat. Okay, kat atas ni pun ada. Okay, yang ini yang hari tu saya biarkan kan. Alhamdulillah tumbuh. Cantik, segar. Alhamdulillah. Yang ni macam tak dapat air je. Oh, dapat. Pasunya besar. Okay. Subhanallah. Yang ini hari tu pun saya ada biarkan juga kan. Pokoknya yang ni. Kat sini. Alah, ni layu sebab tak ada drip dekat dia. Besok kena settlekan. Ni ID harimau. Alhamdulillah tak putus habis. Tak pupus. Sebab hari tu semua dengan pokok induk saya mati. Jadi yang ni hari tu memang nak mati dah. Tapi saya tahan diri supaya tak cabut dia lagi daripada pasu. Saya biarkan aja. Alhamdulillah tumbuh. Ni yang tadi tu daun kecil-kecil. So basically itulah dia malam ni punya kerja. Alhamdulillah ada 4 benda lah yang saya dapat buat. Iaitu yang first tadi tu saya pre-sprout dahlia. And then second is saya buat apa? Semai tabur biji benih hati-hati yang beli daripada Indon. And then yang ketiga saya buat perangkap lalak buah. And then yang keempat saya semai hati-hati 1 tray. So target saya mungkin 5 ke 6 tray lah untuk semai hati-hati. Sebab ada banyak dah stok. Banyak pokok yang saya kena potong supaya nak bagi dia rimbun lagi. Jadi saya punya target 5 ke 6 tray lah. Okay, itu kita boleh simpan stok kerja untuk besok-besok. Alright, terima kasih kepada anda semua yang menemani saya, yang menonton video ni. Harapnya dapat memberikan sedikit semangat, ilmu, apa ke bagai kan, untuk sama-sama keluar menanam pokok yang yang kita makan ke, pokok yang menyediakan laman rumah kita, okay? Supaya membuatkan kita tak adalah mengamalkan sedentary lifestyle. Apa tu sedentary lifestyle? Lifestyle yang duduk je kan. Kalau keluar bekerja, ada orang keluar bekerja tapi bila sampai kat tempat kerja duduk daripada pagi sampai balik kerja sebab menghadap komputer. Lepas tu makan, and then duduk lagi apa semua. Bila balik rumah pun sambung kerja, duduk lagi kan depan komputer. So itu yang kita panggil sedentary lifestyle. So kita tak naklah sedentary lifestyle tu. So bila kita balik rumah, kita mengeluarkan peluh dengan kita beraktivitas yang macam gini lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. So keluarlah berkebun, okay, mencantikkan halaman rumah dan juga mendapat manfaat daripada apa yang kita tanamkan tu. Okay, terima kasih kerana menonton and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.